Avetta Nova 250 hadir sebagai skuter moden yang mengutamakan keselamatan, kawalan dan keyakinan tunggangan. Sebelum kita teruskan dengan perkongsian ni, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Dilengkapi dengan dual channel ABS, sistem ni membantu mengelakkan tayar daripada terkunci semasa membrake secara mengejut, sama ada tayar hadapan atau belakang. Kebaikannya, penunggang dapat mengekalkan kestabilan skuter, mengurangkan risiko tergelincir serta memberi kawalan brake yang lebih tepat di jalan basah maupun kering. Selain itu, Nova 250 turut dilengkapi dengan traction control system yang berfungsi mengawal putaran tayar belakang ketika memecut. Sistem ni sangat berguna ketika menunggang di permukaan licin seperti jalan berpasir atau selepas hujan. Kebaikannya, kuasa enjin dapat disalurkan dengan lebih terkawal, mengurangkan gelinciran tayar dan meningkatkan tahap keselamatan serta keyakinan penunggang, terutamanya bagi tunggangan harian di kawasan bandar. Gabungan dual channel ABS dan TCS menjadikan Avetta Nova 250 lebih selamat dan sesuai untuk pelbagai situasi tunggangan. Sama ada untuk ulang-alik tempat kerja atau perjalanan jarak jauh, penunggang dapat menikmati tunggangan yang lebih stabil, selesa dan yakin tanpa perlu risau tentang kawalan brake atau cengkaman tayar. Anda nak gaya, nak kuasa dan teknologi pintar? Nova 250 memang dicipta untuk rider yang mahukan lebih dari segala aspek. Harga asas Nova 250 hanya RM14,388, tidak termasuk road tax dan insurans. Layari www.avetta.com.my untuk info lanjut.